Apakah hukum jika sudah niat sebulan dalam Ramadan sengaja tidak niat setiap hari sebelum sahur, adakah puasa diterima? Baik. Antara ibadat yang wajib niat ialah puasa. Dan bukan saja wajib berniat, tapi masa berniat itu ditetapkan oleh Nabi SAW iaitu pada waktu malam. Maknanya kalau dalam sehari semalam kita tak berniat pada malam, kita berniat pada siang, tidak sah. Kerana apa? Kerana Nabi sebut man lam yubayyutis siyam qabla al-fajar fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada waktu malam akan puasanya, tidak adalah puasa baginya lagi. Makna tak sah. Apa makna malam? Makna lail min ghurubi syamsi ila tulungil fajar. Arti malam ialah dari maghrib sampai kepada subuh. Faham? Okey? Maka kita berniat setiap malam. Inilah pandangan jumhur ulama majoriti. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Majoriti wajib niat setiap malam. Kerana bagi kita majoriti ulama, setiap hari satu puasa, satu ibadat yang berasingan. Bila kita berbuka pada maghrib, dikira selesai satu ibadat. Esok puasa pula ibadat yang kedua, bila berbuka baru tamat ibadat. Adapun di sisi Imam Malik dan ulama mazhab Maliki, kita puasa 30 hari di Ramadan, dia semua dikira satu ibadat saja. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 dikira seibadat saja. Memada dengan niat pada malam pertama sekali niat, lepas tu dia niat sebulan. Faham? Dalam mazhab jumhur ulama tak boleh niat sebulan, mesti niat setiap malam. Soalan dia, kalau kita dah niat sebulan ikut pandangan mazhab Maliki dan malam lain kita sengaja tidak berniat, hukumnya tidak sah di sisi jumhur ulama, sah di sisi mazhab Malik. Dia gitu. Okey. Jadi sebaiknya kita keluar daripada perselisihan ulama dalam bab ibadah. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun, kita keluar daripada khilaf ulama itu dia anggap sunat. Maka kita berniat setiap malam, walaupun kita sudah berniat sebulan pada malam pertama. Pada sisi ulama, pada siapa yang terlupa niat, bukan sengaja, pada mana-mana malam yang lain, kerana sudah ada yang tak boleh sengaja tidak. Soalan seterusnya,